Hmm. Hmm. Woohoo! Woohoo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So tengok tak video tadi? Macam mana kita punya masalah boleh hilang kalau kau main RC. Di mana masalah tu taklah terus hilang sebenarnya. Dia hilang sementara. Di mana kita punya load otak ni sebenarnya perlu dikurangkan. Masalah tu tak ada. Kita boleh selesaikan dia kemudian tapi dengan lebih gembira. Sebab kadang-kadang orang ni dia tak boleh selesaikan masalah sebab load yang terlalu banyak. Dia terlalu fikirkan masalah tu. Jadi bila kau main RC, load yang korang stres, yang korang tengah fikir, problem yang kau tengah fikir tu dia dikurangkan. Bukan dia tak ada, dia dikurangkan. Jadi bila kau dah happy, kita akan lebih waras, akan lebih rasional, akan lebih happy untuk menyelesaikan masalah yang tadi tu. Logik tak? Betul tak? Saya tak tipu Dr. Fazilah Kamsah yang cakap. So bila korang release, masalah tu bukan selesai atau dia hilang. Masalah tu kita boleh selesaikan dengan lebih rasional, lebih happy. Kenapa orang yang ada hobi-hobi macam ni dia nampak relax, happy? Sebabnya stres dia telah diriliskan melalui RC. Ini psikologi. Ni korang mesti akan terima benda ni. Jadi macam biasalah, kita nak rename lah nama kedai kita. Saya nak buat klinik RC lah. Sebab kita nak ubat korang punya stres. Jadi mari ke RC Empire.